Okey, bersama saya sekarang ada sebiji motor MVP T1002VX. Motor ni adalah motor customer. So, motor ni didatangkan dengan crash bar. So, customer ada request, crash bar ni kosong ah. So, dia nak pasang spotlight. Spotlight apa yang kita bagi iaitu spotlight Future Eyes Galaxy S80. So, spotlight ni didatangkan dengan dua projector, warna putih dan warna kuning, dan didatangkan dengan DRL. So, sekarang ni saya nak tunjuk apa yang mode-mode yang ada dekat spotlight ni. Okay guys, sekarang ni spotlight ni didatangkan sekali dengan switch. Dia punya switch. So dekat sini ada dua button lah. Satu button lampu, satu lagi untuk button strobe light. So dekat sini saya tekan button lampu. So untuk button lampu ni, kalau kita tekan sekali dia akan on dan akan onkan sekali dengan lampu DRL. So tekan lagi sekali, lampu bawah akan menyala warna kuning. So tekan kali ketiga, lampu atas akan menyala serentak dengan lampu bawah. So kali keempat kita tekan lama, dia akan jadi lampu malap. Okey, untuk button belah kanan ni yang ada lambang kilat ni, ini adalah button strobe light. So kita tekan lama-lama satu kali, dia akan menyala perlahan. Kita tekan kali kedua lama-lama, dia akan menyala atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. So kali ketiga dia akan menyala dengan laju. So ini adalah function untuk strobe light lah. So keistimewaan yang lain pula, bila kita pasang high beam, selama 2 saat dia akan auto strobe. So keistimewaan yang kedua pula, kalau kita tekan horn, dia akan automatic nyalakan lampu spotlight. Okey, untuk spotlight Galaxy S80 ni diberikan waranti selama 12 bulan dengan berharga RM729 sahaja. So mana yang berminat boleh terus datang walk in ke Ompat Motor World ataupun kontak nombor di atas. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Jumpa next video guys.